Orang yang meletakkan harapan sepenuh pada Allah hari ini adalah orang yang pernah meletakkan harapan pada manusia dan dia dikecewakan oleh manusia itu. Bila kita orang bagi harapan dan kita yang sambut harapan tu dan kita pun meletakkan harapan pada dia. Macam ni, it takes two to tango. Maknanya dia perlu pada dua-dua side agree dan baru harapan tu akan tergantung, betul tak? Jadi mungkin dia bagi harapan, tapi kalau kita yang tak letakkan harapan pada dia, dia takkan jadi. Jadi somehow saya tak nak salahkan sesiapa, kita belajar sama-sama sebab fasa ni fasa yang kebanyakan orang akan lalu. Jadi bila seseorang tu kita letakkan pergantungan dan harapan, boleh jadi juga salah kita sebab kita yang meletakkan harapan pada manusia. Tapi itu fasa yang kita kena lalu. Orang yang meletakkan harapan sepenuh pada Allah hari ini adalah orang yang pernah meletakkan harapan pada manusia dan dia dikecewakan oleh manusia itu. Dan itu adalah proses. Somehow kita akan faham bahawa rupanya ini cara Allah nak didik aku supaya tidak meletakkan pergantungan kepada manusia. So, semua orang hari ini yang mula untuk letakkan pergantungan pada Allah, mengadu pada Allah, dan bila Allah izinkan kekecewaan itu berlaku, dan itu cara Allah mendidik manusia, mendidik hambanya. Dan benda tu akan buatkan kita mula macam, rupanya kalau aku mengadu kat manusia ni tak financial sangat pun. Kan? Padahal hakikatnya Allah yang sembuhkan.